Selamat. Cepatlah. Selamat pengantin baru Azam dan Hani. Saraheyo. Kami jumpa di majlis perkahwinan rakan sekolah dia. Saya MC dan dia pengapit masa tu. Kawan kanan-kanan. Lepas tu sampai sekarang lah. Selamat kahwin. The moment first time jumpa Hani tu rehearsal untuk Apek punya wedding. Hari ni hati rasa nervous adik. Okey, hari ni kita akan interview ahli keluarga yang lain Nak tanya dia orang nervous ke tak Azam nak kahwin? Tak ada perasaan apa. Pakcik nervous tak? Semua okey je. Pakcik nervous takut dia tak boleh jawab je. Wah, anak nak kahwin. Selamat pengantin pakcik. Untuk Azam, selamat pengantin baru. Selamat menempuhi alam rumah tangga. Baik. Untuk Azam kat rumah sewa semua orang tahu kot Azam macam mana kan. Yang mengadap Azam is solat. Azam semua orang kenal Azam. Yang macam tu So lepas ni dia tak ada kan. So dari sunyi sikit To hold your hand and call you mine. I'm trying to First step Of course lah, men's first. step saya reply dia punya story lah. Tapi reply pun tak ingat reply apa. Suruh cover lagu rasanya. Malu. Cover lagu sebab dia post. Dia buat cover ke macam mana entah, tak ingat. First date kita orang dia ajak jumpa. Sebab kita macam biasa-biasa. Dia ajak jumpa time tu pergi lunch and pergi Sawi Piramid lah for first time lah. nothing I won't do. I'd risk it all. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Azam Azri bin Muhammad Rashidi. Ya, saya. Saya nikahkan kamu dengan anak kandung saya, Hani Suraya binti Amir Syarifuddin, dengan mas kahwinnya 1 dinar emas tunai. Saya terima nikah Hani Suraya binti Amir Syarifuddin dengan mas kahwinnya 1 dinar emas tunai. Saksi sah. Alhamdulillah. Swim across the sea just to show you. Selamat pengantin baru kepada siapa? Cuya and Azam. Firstly Cuya, selamat melangkah ke alam baru, alam perkahwinan, tapi tidaklah meninggalkan tanggungjawab sebagai adik dan 3 anak kat rumah Taman Suci Gambar. Dan kepada Azam, welcome to the family. Kepada Cuya, jangan nak garang-garang sangat ya. Biasa-biasa je. Kepada Azam, Hi housemate. Hi housemate. Hi new housemate. please jaga Cuya. Dia memang garang sikit. So pandai-pandai lah jinakkan dia. Manis. Kita manis. Sebab tu kot. Tapi kalau mula macam benci sikit lah sebab muka dia macam tak senyum. Tak ada perasaan betul. Tapi sebenarnya dia baik. Macam tu ke? Dia baik ke? Selamat pengantin baru Azam dan Hani. It's crazy but it's true. There's nothing I won't do. I'd risk it all for you. Diorang dah kahwin. Okay. Assalamualaikum Tok Azam. Tahniah dan selamat pengantin baru. Tak sangka daripada kunduri aku kau berjumpa dengan Hani dan akhirnya dijodohkan juga. Dan tahniah, aku bangga dengan kau. Tahniah Azam. Untuk Azam, Luqman dengan Almas mengucapkan Selamat pengantin baru. Semoga kekal hingga ke jannah guys. Saya abang ipar kepada Hani Suraya mengucapkan Hani Suraya. Cakap je apa? Hani Suraya mengucapkan selamat pengantin baru. Semoga kekal bahagia sehingga ke anak cucu. Bye. Selamat pengantin baru Azam dengan Hani.
Tua. Pusing. Pada Cuya juga, semoga banyaklah pandai-pandai berbincang suami isteri, jangan derhaka kata dan sentiasalah saling sayang menyayangi seperti mana kita berdua. Okay. Sakinah, mawaddah, warahmah, Yes, insyaAllah. and itu je. Sebenarnya apa ni, kita macam kita buat first move, tengok dia tertarik, kita layan je lah. Layan sebab tu at one point bila kita dah layan dia dekat sampai satu point, kita rasa dia macam ni boleh buat bini lah. Dia ada trait-trait yang bila kita ada dengan dia, kita rasa boleh dijadikan seorang isteri lah. Kalau harapan saya semoga perhubungan ini berakhir hingga ke jannah, dan insya-Allah semoga perjalanan seterusnya ini dipermudahkan. Harapan saya untuk perkahwinan yang kami bina ni supaya untuk terus berkekalan, dirahmati dan diberkati, dan semoga perkahwinan kami ini membawa kebaikan kepada orang sekeliling kami lah. Memang minat Azam, memang dah lock lama lah. Sebenarnya tak minat pun, tapi nak macam mana kan? Dah itu yang ada. Okay. Bye-bye.